Lebih 700 harta yang disita milik usahawan kosmetik Datuk Seri Hasmiza Osman atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Vida telah dilelong dengan nilai RM1 juta siang tadi. Lelongan itu disertai dua pembida dan dimenangi individu bernama Nur Zamri Abdullah yang juga seorang usahawan. Berjaya dijual kepada Encik Nur Zamri bin Abdullah. Lelongan diadakan di Banglo Datuk Seri Vida di Meru Heights, Ipoh. Proses lelongan dilakukan susulan kegagalan Datuk Seri Vida melunaskan tunggakan bayaran kepada sebuah syarikat subkontraktor yang terbabit dalam kerja ubah suai kediamannya di Ipoh. Antara barangan yang dilelong 3 kenderaan mewah, pelbagai perabot serta barangan elektrik. Datuk Seri Vida dan keluarga tidak berada di rumah ketika proses lelongan. Beliau hanya diwakili peguam.